Sekarang ini ada gerakan naratif yang cuba untuk mengajak rakyat kita ni, khususnya Gen Z ni, untuk sokong two-state solution. Sebab ramai dari kita memperjuangkan Palestin. Kita semangat, tapi kita tak tahu apa itu two-state solution. Apakah maksud erti Palestin bebas merdeka? So hari ni saya tengok ada gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang cuba untuk mengajak kita, menghalalkan kita dengan two-state solution, yang mana dia main naratif bahawa ini adalah Palestin merdeka. Bulan November nanti Colombia akan membawa usul two-state solution, dan saya tengok ada gerakan untuk kita ni hasut rakyat supaya sokong usul yang dibawa oleh Colombia, two-state solution. Jangan, itu negara tanah Palestin. Macam mana pula kita nak bagi orang? Contoh macam kau lah, rumah kau, tiba-tiba Harun masuk rumah kau. Harun masuk rumah kau, duduk rumah kau, lepas tu dia kata, bro, kita bagi dua rumah ni. Kau duduk dapur, aku ambil ruang tamu. Boleh ke? Mana boleh? Kita sayang pada Palestin. Kita nak Palestin bebas merdeka, bukan two-state solution. Tapi naratif ni sedang dimainkan lagi ni. Jadi kalau korang nak tahu, barua kepada Israel yang ada dalam negara ni adalah mereka yang bercakap tentang menyokong two-state solution. Itu adalah barua Israel.